Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, panas. Ini aku ada 3 board ni. Ni reject daripada kawan-kawan. Dia buat SIM card dah tak pakai dah. So aku nak guna ni untuk apa? Ibaratnya ni pokok. So tegak. So tutup daripada pangkal pokok sini berkeliling lah. Okey. Ada yang dalam tayar, ada yang di atas tanah. Yang ni nak guna tu di atas tanah. So nanti kita kena tebuk bulat tengah-tengah sini. Dia kurang besar tapak tangan ni lah. Okey. Tapak tangan ni. Sebesar huruf H ni. Mungkin besar sikit. Lepas tu satu line. Dah. Ni nak buat apa? Yang ini nak buat tebuk lubang. Kalau tak tebuk lubang, nanti hari hujan, bawah ni langsung tak dapat air. Hanya daripada tengah ni saja. So kita tebuk lubang. Okay, tujuan dia ini ialah nak tebuk lubang lah. Dia dah panas, kita tebuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Sebenarnya tak perlu tebuk banyak-banyak pun. Okay. Okay. Jadi kita buat secara berbaris je lah. Tujuan tebuk ni, tebuk lubang ni supaya nanti kalau hari hujan dapat mengalirkan air masuk terus ke dalam tanah. Itu satu lah. Ini lagi. Tebuk je lah. Okay. Lurus dia. Okey, yang ni saya guna ni apa nama soldering punya ni supaya apa? Senang nak tebuk tu je. Boleh lah, ada cara lain kalau nak orang nak guna cara lain boleh je. Pakai paku boleh. Pakai apa nama? Pisau pun boleh. Okey. Ni lebih kurang lah. Okey. So boleh letak cara macam ni ataupun terbalik macam ni. So kalau rasa lubang ni lubang ni masih tak cukup, kita tebuk je lah. Aku tambah-tambah ikut suka lah mana-mana yang perlu. Okey. Yang penting tujuan dia air boleh masuk. Okey. Maknanya kalau hari hujan ke apa kan, kita okey letak bawah bahaya, panas. Kita salurkan air. Sekarang ni nanti nak tembus sini buat bulatan. Oleh kerana dah sudah. Ni dah sudah. Kalau tengok ni nampak cahaya. Banyak tembuk. Sekarang ni ada 3 board. 3 board ni nak pakai. Board yang kedua dan board yang ketiga. Board ni pun kita buat juga. Sama je cara dia. Tembuk berkeliling lah. Guna dia bertengah ni tengah ni cocok je kat mana yang boleh. Mudah je, dia panas berasap lah. Okay. Tak ada ukuran yang tepat, mana-mana pun boleh. Yang penting ada laluan untuk air. Sudah belah sini, sebelah bawah pula. Balik kan, supaya boleh nampak. Ni dah sudah. So sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cocok je lah. 14, 15. Sini. Okay. Saya gunakan pemanas lah.
Jadi urusan dia lebih cepat. Okay. Jadi ni nampak cahaya. Okay. Sudah letak bawah. Yang tengah ni belum tebuk lagi. Kita belum buat pemotongan lagi. Ni satu lagi. Benda ni kalau nak ikutkan dia polystyrene lah. Okay. Saya guna polystyrene ni. Terfikir untuk menggunakan benda ni. Sejak tengok dekat iklan. Banyak iklan yang bentuk bulat macam ni. Bagai penutup kan. So saya dapat idea tu, saya pilih lah ni. Sebab selama hari ni di kebun saya menggunakan wheat mat. Okay, tapi wheat mat tu dalam saiz yang lebih besar. Okay. Tak ada masalah. Cocok je. Tak perlu teragak-agak. Berasap. Ni polystyrene ibarat macam polystyrene kena bakar lah. Hanya letak je dan dia tembus. Memang benda ni very good lah. Okey. Akhirnya daripada kawan-kawan dia buat telco. Kita bawa ke kebun lah. Tak adalah susah sangat. Tak guna kan? Dah tak guna, kita guna semula. Reuse. Okay. Sekejap. Belah sini pula. Okay. Okey dah. Nampak cahaya? Okey. Bolehlah tu. Yang lain tu kita tambah-tambah je. Mana yang perlu kita tambah, kita tambahkan. Yang penting boleh masuk air. Dah. Okey, dah settle yang ni, kita tutup pipe dulu. Tutup pipe, tutup switch. Supaya dia lama nak tidak akan terbakar cair. Okey dah. Okay, next kita nak tubuk lubang. Tubuk lubang dan buat satu garisan. Garisan ni kita akan buka sikit. Mungkin ada rongga sikit. Rongga ni akan tumbuh rumput nanti. So kita hanya perlu pusingkan saja. Yang ni akan padam. Macam tu. Okey. Seterusnya. Ni alat nak guna. Tak nak potong tengah, sebelum saya potong, aku ukur dulu lah. Kita tengok potong tengah. Boleh kita ukur berapa ni panjang ni. Ini tengah. Mana? Dua kat ni. 2 kaki. 2 feet. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ni. 2 kaki tengah. 2 kaki 5. Bermaksudnya 1 kaki 12, 14 tengah lah. So 14 setengah sini. Okay. Angkat saja. Okay, tapi tak ada apa-apa sebenarnya. Benda ni bukan penting sangat saja dia. Saya nak buatkan tengok. Boleh tak ni? So ini lebih kurang. Ini juga okey. Apa? Sini. Itu. Bawah sikit sini ya. Ada susah. Sini. Dah. Okey. So saya potong dulu. Potong alat aku dia. Tekan ni ya. Mana lagi? Di tebuk ni. Sini. Lebih kurang. Boleh penting juga. Right, yang penting. Susah. Kita bisa sedikit. Tadi susah. Sampai dulu ini. Ya. Ini adalah. Terus sini. Saya boleh buat bulat, boleh buat 4 sedikit. Ini. Satu. Tembus belum? Tembus. Okey. Yes. Okey. Tak perlu kita selesa. Kita lihat je buat ni. Dengan pisau ni. Saya ni sama. Dari sini. Terus sini. Okey. Okey. Yang ini untuk pokok limau Bali yang ada di kebun. Sedikit limau Bali. Kalau limau Bali masih kecil lagi. So saya guna untuk limau Bali. Dia susah.
Jadi ada seperti ni. Ni. Kita selitkan celah ni. Pokok tu. Rasa macam susah pokok nak masuk sini. Kita tadi. Boleh buat buka sikit. Buka sikit yang ni supaya boleh bagian lu. Kita try saja. Kalau tak boleh nanti kebun potong. Tak ada susah. Okey, ini pokok 5 bali. Nah, yes. Siap. Okey, yang sama saya dengan dia. Ni. Okey, dah. Lebih kurang je. Ini pun kita potong. Tak ada masalah bawa dia hari ni. Pelapik tu. Potong je lah. Dah. Ada dapat sini, friend. Ni. Di sini. Yang sini. Yang ini saya kena besarkan sedikit. Sebab yang ini pokok lemon Ini pokok lemon. Tak apa, kita balik ambil sana dulu. Nanti kita besarkan. Okey. Dipatah ni. Saya rasa pokok lemon tu besar lagi. So, tak apa, kita besar lagi. Sini. Sampai sini. Okey. Ini kita ambil extra. Ini. Okey, benda ni polystyrene. Kalau nak ikutkan polystyrene ni, dia satu bahan yang tahan. Maksud saya tahan, dia tidak reput. Jadi bakar dia bakar dia kan. So kalau tak ada tanah tu, dia tak reput lah. Polystyrene ni insya-Allah. Jadi saya rasa okey kan. Selain daripada memang kalau ada usaha nanti kat kebun, kami sebab rumah ni kat kebun. Sebab tak ada elektrik, nak pakai heater tadi. Ikut lah. Kalau dekat pada kau ni sekali. Satu baris ke sini ya. Dan potong sini. Sini. Potong sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan yang ini. Yang ini besar sikit, kecil sikit. Yang ini kecil sikit, so yang ni saya ukur agak-agak aja. Tengah-tengah macam mana? Sini. Ini saya nak letak di pokok. Ini kita letak pokok yang kecil dia. Okey. Ada masalah boleh letak pokok. Ini saya nak letak pokok apa nama tu, kedondong. Dia bagi dua sini. Tengah situ dekat H. Dia kurang kat sini. So sini. Tengah. Okey. Tengah tak? Tak center sini sikit. Okey. Okey, yang ni tak adalah menggunakan measuring tape, hanya menggunakan pemerhatian saja. Okey, ini saya anggap sebagai titik setengah. So titik tengah ni saya nak gunakan untuk pokok kedondong. Pokok tu lama-lama boleh sampai besar ni. So tak apalah. Benda ni pun kalau dia boleh setakat tahan sampai setahun pun dah cukup baik dah. Kan? So okey. Saya potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini. Okey, lagi sikit. Okey. Yang ini sekejap ya. Sampai sini. Sampai sini. Bis. Okey. Ada orang nanti dia kata saya slow lah buat ni, terhegeh-hegeh lah. Entahlah. Cara saya, peduli lah kan. Saya tak kisahlah. Hegeh-hegeh ke. Nanti kita buat kerja kita, settle. Sini, sampai sini. Sini. Dah. Okey. Dah. So ini untuk pokok kedondong. Jadi kalau guna benda ni dalam lubang ni kan, saya tak risau lah. Air hujan ke siram ke okey. Dan yang paling saya tak risau sebab dia dia takkan ditiup angin melayang sebab dia dalam pokok. Lepas tu yang ni dia tak berlipat. Kan? Tu satu kelebihan lah. Kalau jenis yang guna canvas tu, guna tu berlipat. Bila berlipat kita kena inilah, kena apa? Tindih. Yang ni saya buat pintu dia kat sini, pintu masuk. Okey. Siap. Dah.